Nama Jeko pernah viral ataupun pernah fenomena, jadi fenomena dekat Malaysia dalam jangka masa lebih kurang 1 tahun lepas dan saya boleh katakan Jeko adalah salah satu brand yang baru masuk dekat Malaysia, di kalangan brand-brand yang baru masuk dekat Malaysia boleh dikatakan quite successful. Daripada Jeko J7 meletup jualan dia kan, pernah jadi the most selling SUV, C segment SUV dekat Malaysia. Lepas tu Jeko Moda C9, Jeko PHEV, dan now Jeko dah masuk satu lagi model yang lebih premium, boleh dikatakan now paling atas sekali di kalangan line up Jeko, iaitu Jeko J8. Kalau korang perasan, inilah kereta yang featured dalam video iklan raya saya bersama Seniwati Uji Rashid waktu raya tahun ni kan. Tapi yang tu kereta dia warna putih. Yang ini kita dapat lagi gempak warna hitam. Biasanya saya akan cuba elakkan media car yang saya ambil warna hitam. Tapi bila Rishi cakap, Nas, kereta kali ni dia bagi hitam je kan. Alah, warna hitam pula. Warna hitam ni biasanya dia tak pop out dekat dalam video kan. Handil, saya nampak kereta ni depan mata. Wow, warna hitam memang sangat sesuai kereta ni Ini adalah sebuah premium off-road SUV paling premium sekali dekat Malaysia, dan banyak kompetitor rival dia yang susah sekarang nak cari makan. Saya akan sebutkan satu persatu apakah rival dia dan harga dia. Memang korang akan terkejut after korang tengok dia punya offer, apa yang dia letakkan dekat dalam kereta ni. So kalau korang tengah cari sebuah SUV premium yang harga dia bawah 200,000, boleh masuk off-road, ada design gempak, dan yang paling penting, subscribe dan tonton video ni sampai habis. Jeko J8. So let's go. Strategi, So we create. conquer. So Jeko J8 ni diorang kategorikan dalam sebuah premium off-road SUV segmen D. Sebelum saya cerita harga kereta ni, saya bandingkan dulu dengan kereta-kereta lain yang boleh kita bandingkan dengan kereta ni, iaitu nombor satu kompetitor terdekat Jeko J8 ni, Mazda CX-9. Berapakah harga Mazda CX-9? 330,000 lebih, ataupun BMW X5. Ramai orang akan marah, Nas, apa benda kau comparekan Jeko dengan BMW kan? Yes, daripada segi price point ataupun daripada segi premiumship, dia mungkin attack ataupun dia target lebih premium punya customer, tetapi boleh dikomparekan sebab ini pun premium juga, ataupun Mercedes GLE, dan tak terlupa juga Hyundai Santa Fe dan Kia Sorento. Daripada segi harga, Mazda CX-9 330 lebih, BMW X5 470,000, Mercedes 500 lebih, Hyundai Santa Fe 225,000, Kia Sorento 210, dan Jeko J8 daripada 178,000 sampai 198,000. Sebelum masuk insurans apa semua, masih lagi bawah 200 lah kan. Sebab kereta ni dia offer 5 tempat duduk dan 6 tempat duduk. Tengah-tengah tu ada pilot seat. So dia ada versi yang 3 row Apa yang saya nak ceritakan tentang Jeko J8 ni adalah daripada segi design dia. Design dia memang sangat-sangat appealing Saya dapat rasakan design dia agak panjang. Dia ada sikit ala-ala Audi Q7, cuma Q7 tu dia lebih besar sedikit lah kan, dan dia offer dengan sport rim yang bersaiz 20 inci, tayar Michelin, dengan bahagian depan waterfall grill kat bahagian depan ni, lampu dia very smooth. Dia bukan macam Jeko J7 yang macam begitu boxy, ranggi sangat kan. Ni more pada matured punya market, dan door handle dia bagi yang macam terkeluar macam Range Rover tu Okey, daripada segi bahagian belakang, lampu dia, tail light bar dia, LED bar, dan dia punya logo Jeko ataupun tulisan Jeko ni dia tenggelam dekat bahagian dalam So bagus juga. Tak adalah ada abuk-abuk, daki-daki terselit dekat logo ni kan. Cuma kat sini lah masih boleh terselit sikit lah kan. Dan boot space dia, korang akan terkejut dengan boot space dia Yang ini adalah versi 6-seater all-wheel drive Dia ada dua version ataupun dua variant. Nombor satu 5-seater 2-wheel drive, yang mana dia cuma ada 2 row saja, tapi dia dapat boot space yang besar gila, iaitu sebesar 700
238 liter dan yang ini versi 6 seater all wheel drive. Dia ada 3 row, cuma boot space dia kalau kita buka semua seat dapat 200 liter je lah. Tetapi kalau korang baringkan, korang akan dapat balik lebih kurang almost 700 liter tadi itulah kan. Dan bahagian bawah sini kalau korang tengok, dia tak ada tyre spare tapi dia masih ada ruang untuk simpan banyak barang tools kat sini. Cuma tyre spare dia dekat mana? See, korang tengok tyre spare dekat bahagian bawah sini jimat ruang. Kita nak tengok bahagian dalaman dia pula. Let's go. Okey, bahagian dalaman dia ni adalah satu bahagian yang memang agak mind blowing lah untuk kategori harga kereta besar macam ni, dengan harga dia, dengan bahagian dalaman dia kan. First thing first, korang tengok ada panoramic roof yang sangat-sangat besar dekat bahagian atas ni sampai ke belakang. Lepas tu dia ada 360 degrees camera dan memang of course sharp. Korang tahulah Chery, kereta-kereta China ni memang dia takkan lokek lah benda-benda ni kan. Daripada segi dashboard kat sini korang tengok very soft material ni jahitan benang yang sebenar, dia macam baldu. Kemudian dia punya finishing kat sini memang smooth, memang premium lah kan. Dan dia ada 50 watt wireless charging dekat sini. Kereta ni didatangkan dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto, berserta korang tengok kat sini ada cup holder. Kemudian driving mode dekat sini korang tengok. Okey, dia ada berapa banyak driving mode? Mud, sand, off-road, eco, normal, sport, snow. Banyak gila banyak gila. Tak silap macam 7 jugalah kan, macam lebih kurang macam J7. Lepas tu screen dia bersambung di antara meter cluster dan head unit dia, dan dia ada juga head up display. Roof lining dia warna hitam, okey, macam biasa. Tetapi yang bestnya adalah Daniel payung dia punya adjustment seat dia. Korang boleh tengok, boleh adjust depan belakang macam Mercedes, cuma dia tak boleh tilt macam untuk passenger. Ada driver passenger pun ada dia punya adjustment electric seat dia, tapi dia tak boleh tilt seat tu condong macam tu untuk passenger. Untuk driver ada. Lepas tu dia punya door handle dia, dan tolong tengok macam mana nak buka dia. Butang tu apa? Oh, tu door handle juga. Door handle. Okey, door handle juga nak buka dekat situ, dia bagi macam unik kan. Lepas tu cover ni, dan dia punya panel pintu dia leather. Bawah memang soft touch lah. Korang tengok seat dia pun agak panjang, dan seat dia ni boleh tegakkan. Korang tengok sini. Ni depan passenger korang macam nak baring pun boleh baringkan seat, tegakkan kaki ni kalau ada baby ke apa kan. Memang best gila lah. Lepas tu satu lagi lepas tu kat sini korang akan dapat juga Boss switch button korang dapat, dia boleh adjust tilt depan, belakang kan. Benda ni sangat-sangat berguna. Saya wish setiap kereta ada benda ni switch button ni, sebab kalau korang tengah drive sorang-sorang, ada anak kecil kan, dia nak baring tidur kan, tak perlulah nak berhenti tepi jalan malam-malam kan. Orang perempuan kan keluar nak adjustkan seat dekat sebelah sana kan, jauh, tangan tak sampai. Korang tengah drive, korang boleh buat macam ni je. Anak nak baring, nak adjust seat untuk driver sebelah. Ini sangat-sangat berguna lah. Okey, lepas tu satu lagi benda yang saya suka adalah dia punya volume control dekat sini. Literasi keuangan 2020. Physical button. Lepas tu power seat ventilation, dia ada sejuk panas tak silap saya. Okey, panas. Ventilation seat. Ventilation seat pun ada? Ada dekat touchscreen. Oh, kat touchscreen lah. Okey, tu korang explore sendirilah Dan dia punya bahagian korang tengok, kompartmen bahagian tengah ni besar gedabak, boleh letakkan handbag perempuan Lepas tu bahagian bawah sini ada lagi ruang, korang boleh letakkan macam-macam. Dan steering, okey. Ni best. Come on, BMW tak semua model korang kena beli BMW yang atas baru dapat electric telescopic ni electric telescopic adjustment. Inilah baru namanya premium. Dan daripada segi sistem ADAS whatever tu tak perlu explain lah kan. Daniel tolong nanti kau letakkan dekat sini dia punya teks dia kan. Korang nak tengok apa yang ada dia punya ADAS, boleh pause video ni. Daripada segi seat bahagian belakang, korang tengok dia ada pilot seat dan ada lorong dekat tengah-tengah ni, sebab belakang ada lagi 2 seat. So ni adalah 6 seat Dia ada yang 5 seat, maksudnya satu baris bench macam tu je. Belakang adalah boot space sajalah. Tapi kalau korang tengok dekat sini, apa yang ada? Okay, sunroof sampai belakang. Lepas tu dia punya aircon dia sampai ke tepi sini. Ni biasanya Audi dulu, Audi A6 adalah kan. Lepas tu tengah-tengah ni ada lagi aircon nak ke sini, nak ke sini. Cuma kadang-kadang kereta yang premium dia kata ni rendah kan, nak tala muka macam nanti angin masuk hidung. Sesama. So dia tala daripada depan macam ini. Smart Dan ada sunshade
dekat dua-dua lah, sebelah sana dan sebelah sini ni memang kereta-kereta premium ada. Dan bila malam korang boleh tukar korang punya ambient lighting, ada keluar warna hijau, warna apa-apa, dan seat adjustment pun ada dekat bahagian belakang ni, korang tengok. Okey, dekat sini, dan ada memory seat. Kereta apa dalam dunia ni yang ada memory seat untuk 4-4 penumpang? 4-4 seat Wow. Cuma depan ada tak memory seat? Oh, depan tak ada pula. Kenapa belakang ada Depan ada tak memory seat? Tak ada. Belakang ada memory seat. Depan tak ada memory seat. Bermaksud kereta ni untuk bos lah. Untuk bos. Lepas tu kalau korang perasan dekat tepi ni, dia ada button lagi tau. Saya tak pasti untuk apa. Jom kita try buat. Mungkin ni lumbar support. Ya, lumbar support. Lepas tu ni ada dua USB port, Type A dengan Type C. Lepas tu aircon belakang ni pun boleh adjust blower. Dan seat ventilation pun ada juga kot. Tapi mungkin kat skrin depan. Seat bahagian belakang saya tak berani nak masuk sebab mungkin dia akan jadi sempit. Tetapi untuk kanak-kanak 13 tahun ke bawah, saya rasa boleh je duduk dengan selesa sebab seat dia agak panjang juga. Cuma ruang kaki tu tak berapa besar lah kan. So jom kita drive kereta ni. Kita nak tahu daripada segi luar dah cantik, daripada segi dalam dah best. Macam mana pula daripada segi dia punya performance. Dan yang paling penting, biasanya kereta China ni orang takut nak drive sebab bukan daripada segi sistem safety. Safety dia memang top notch, tapi daripada segi handling. Persoalannya, adakah handling dia boleh dapat macam cita rasa orang Malaysia dan orang Jerman? Sebab orang Malaysia ni jalan raya kita banyak twisty. Dekat China jalan raya dia cantik, smooth, tak ada lubang langsung, dan kebanyakannya negara besar banyak jalan dia straight je, kurang corner. So tune lain. Kita nak tengok macam mana Jayco J8 ni handle twisty road dekat janda baik ataupun lebuh raya Karak. Let's go. Okay, now kita berada dekat jalan Gombak lama area Karak, dan kita switch kepada sports mode. Ya, now kita dekat dalam sports mode. So ini adalah Jayco J8 yang mana dia didatangkan dengan enjin 2.0 liter turbo 4 silinder yang mana enjin tersebut dia boleh produce lebih kurang 249 PS horsepower dan 385 Nm of torque. Kalau kita bandingkan dengan saya punya Porsche Macan 2.0 liter 4 silinder turbo, lebih kurang juga dia punya horsepower torque dia. Bermaksud kereta ni daripada segi performance Jayco tak lokek, tapi adakah ianya mampu deliver? Dan sekarang kita agak sedikit menaiki bukit dekat jalan ni, dan jalan sangat-sangat twisty. First, sebelum kita cerita pasal performance, saya nak cerita dahulu daripada segi dia punya cornering, yang mana saya sekarang menggunakan sports mode untuk sebuah kereta yang saya boleh katakan wheelbase agak besar macam ini. Saya agak terkejut dengan dia punya handling dia, agak sharp, bukan begitu sharp, not bad. Saya tak pasti daripada segi rolling macam mana, body roll ya, still akan ada punya body roll untuk sebuah kereta yang comfort besar bagak macam gini kan, but still under control. Dan daripada segi gearbox, paling penting, kebiasaan kereta-kereta China saya kurang suka sikit lah, to be honest, kurang suka lah daripada segi dia punya transmission ataupun gear ratio dia, shifting dia kan. But this one dia menggunakan 8-speed automatic normal top converter 8-speed, bermaksud gear ratio dia kecil-kecil, lebih dekat dia cepat shifting, dan dia tidak perlu RPM yang begitu mengaum, tak stable kan, baru nak tukar. So not bad actually. Apa yang saya boleh katakan, agak surprise juga sebab harga kereta dia sangat rendah. Saya tak tahu dekat mana Jayco cut cost untuk produce kereta ni dengan harga yang macam gini. Saya belum jumpa lagi yang betul-betul boleh katakan parts yang dia katakan very significant untuk dia cut cost daripada segi engine, performance, I don't know. Daripada segi comfort, build material, belum jumpa lagi. So far, kereta ni saya boleh dikatakan salah satu kereta yang berbaloi, handling pun agak sharp. Korang still boleh enjoy memandu dekat kawasan yang sangat-sangat ekstrim macam ini, macam contoh dekat Fraser Hill ataupun Tapah kan, naik Cameron Highland. Of course Genting Highland dia require performance yang berbeza sebab jalan dia agak besar, lebih curam. Dan speak of premium off-road SUV, mestilah kereta ni ditest dekat off-road.
Tetapi ini bukanlah 4-wheel drive 4x4 ataupun macam Hilux memang betul-betul lasakkan. This car built more lebih kurang macam Range Rover means sebuah kereta SUV yang boleh masuk off-road, boleh handle off-road, tapi bukanlah betul-betul off-road yang kau-kau. We back to normal mode. Now kita dekat Karak menuju ke KL. Betul ke? So saya menggunakan normal. Now back to sports mode. Now kita dekat dalam terowong. Korang tengok. Kat sinilah kita boleh test dengan mungkin lebih peka lagi dia punya NVH. Kereta ni saya boleh katakan agak senyap sangat-sangat senyap. Dia punya NVH dia not bad. Dan speak of NVH, alang-alang kita cerita terus pasal comfort. Comfort dia bagi saya agak selesa sebab seat dia pun boleh katakan agak panjang dan macam-macam setting korang boleh dapat. Cuma saya tak faham kenapa tak ada memory seat dekat bahagian driver, cuma dekat dua bahagian belakang, macam terbalik kan. Adakah kereta ni memang passenger focus? Tapi saya tak rasa bosan bawa kereta ni. Cuma kita nak tahu macam mana dia handle high speed corner. Okay, this is the best place untuk kita rasa sikit high speed corner berbanding dengan tadi short corner kan, tajam. Now lebih pada big curve. Oh, different character. Now baru kita boleh rasa roll. It's so obvious for me. Wow. Tapi dia masih sharp. Cuma performance not bad. Kenapa saya nak test sangat kereta ni kan dekat tempat highway macam ni? Sebab bagi saya ini adalah satu kereta yang harga, come on, tak sampai 200,000 korang dapat all this thing kan. Servis, saya dah cerita pasal Spanas Jaya. Kita ada program baru Spanas Jaya. Saya sendiri dah menjadi mekanik Jeko. So saya dah explain. Korang boleh tengok dekat TikTok macam mana prosedur dia sangat-sangat ketat. So far high speed corner performance tak ada masalah. Cuma a little bit body roll bagi saya agak rasa lah kan. So that's it. Saya rasa saya dah cerita everything kecuali fuel consumption. Berapakah penjimatan minyak dia kuat ke tak kan? Of course, untuk kategori kereta besar macam gini, takkanlah kita minta 18 km per liter ataupun 15 km per liter pun tak logik. 2.0 liter turbo 4 cylinder 250 horsepower kan. Minyak dia rated lebih kurang untuk versi 5 seater 2-wheel drive lebih kurang dalam 12.8 km per liter. Dan untuk versi yang ini dia mungkin kuat sikit sebab all-wheel drive, tapi tak banyak beza, lebih kurang 12.3 km per liter. Not bad. Tapi bagi saya, kalau comparekan dengan kereta saya, lebih kurang je. Ataupun comparekan dengan kereta-kereta biasa macam Proton, Inspira, lebih kurang. Come on, 6-seater macam ini kan. So that's it. Itu saya rasa segala yang korang perlu tahulah untuk Jeko J8 ni. Range Rover itu adalah dia punya original Range Rover bapak dia kan. Besar gila. So tak nak kejar, kita kena sedar diri. And pada korang, thank you juga yang tonton video ni sampai habis. Saya harap korang dapat manfaat. Kalau korang tengah mencari sebuah SUV premium yang ada lebih daripada 5-seater, might be this one. Dan mungkin kalau korang tengah considerkan sama, ada Mazda CX-9 yang harga 330,000, korang dah boleh dapat BMW Mercedes, ataupun korang considerkan Kia Sorento ataupun Hyundai Santa Fe, ataupun korang boleh pilih salah satu option yang paling murah setakat ini, iaitu Jeko J8. Thank you so much menonton. Macam biasa, sebelum korang beredar pergi, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan 20 sen. Dengan 2 klik. Free je. 20 sen pun tak sampai harga dia. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Follow juga kita orang punya semua social media platform daripada IG, Facebook, Threads, Spotify, YouTube yang ini, Facebook dan lain-lain kan. TikTok jangan kecam. TikTok terpaling travel, serang hendap, drama kereta, whatever. Thank you so much. Support kita orang dan kita orang akan teruskan untuk produce banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan engaging macam ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, Tim Nazenko, salam strategi, fight!